Okey, yang paling utama sekarang ni lampu lah. Malam tadi aku ride memang tak puas hati. Malam memang tak menyuluh jalan. Walaupun spotlight ni nampak daripada depan terang, tapi kita bukan nak depan terang, kita nak menyuluh jalan tu terang. So sekarang ni dah tukar, nampak. Sekejap lagi siap lah ni. Tukar yang ni lah terbaik ni. Yang ni dia agak mengganggu juga sebab dia flat, dia kembang. So orang daripada arah depan pun macam tak puas hati lah. Dia pun high beam juga. Yang ni confirm nanti kau tengok. Dia ada low beam dan high beam. Low beam putih, high beam kuning. Ni switch dia. Tengok nanti perubahan. Switch apa barang ni macam kan. Kita tukar switch baik ni. Okey, dah pun siap nampaknya. Tiba masanya untuk kita melihat hasilnya. Switch pun nampak. Kan kemas switch macam ni. Switch pun ada lampu. Nampak ni low beam, high beam. Nampak. Betul-betul semua nak melintas pun tak jadi deh. Tapi orang marah ke depan tu. Ada orang dengan kita tu. Dia ajak kita alih.